Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu. Oops, sedap tak nyanyian saya? Ada yang pesona ke? Tak apalah. Yang penting anda semua terpesona dengan apa yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Santun dalam pergaulan, ciri mukmin sejati. Sidang penonton, pergaulan dalam Islam ialah hubungan baik antara kelompok manusia seperti keluarga, rakan-rakan dan jiran menurut ajaran Islam. Sebagai Muslim, kita diperintahkan untuk menjaga dan mengamalkan adab dalam pergaulan. Untuk apa? Ia untuk kita bina hubungan yang harmonis dan seterusnya memenuhi ciri mukmin sejati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan perbaikilah perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang sentiasa memperbaiki amalannya. Surah Al-Baqarah ayat 195. Jelas bahawa kasih Allah tiada kesudahan bagi orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki amalan dalam semua aspek kehidupan, termasuklah pergaulan. Sahabat penonton sekalian, adab dalam pergaulan terbahagi kepada dua. Nak dengar tak? Pertama, jagalah adabmu melalui tutur bicara dan percakapan. Bagaimana? Adis, dah solat ke belum? Dah ibu, terima kasih ibu ingatkan saya. Ya, dengan menjaga nada suara, intonasi dan bahasa pertuturan, sebagaimana indahnya pertuturan Nabi Muhammad dalam pergaulan. Para sahabat tidak pernah mendengar baginda menuturkan kata-kata negatif, apatah lagi meninggikan suara di tempat awam. Tapi risau saya melihat situasi kita masa kini. Tatkala dunia semakin maju, teknologi semakin pesat, adab tidak lagi dipandang berat. Bercakap kasar dah jadi adat. Ini ke generasi mukmin yang kita mahukan? Allahu Akbar. Kedua, peliharalah tingkah lakumu kerana ia adalah cerminan dirimu. Anda lebih muda, hormatilah yang tua. Anda lebih tua, sayangilah yang muda. Jika anda seorang guru, kasihilah anak didikmu. Dan jika anda seorang pelajar, hormatilah gurumu. Ingatlah pesan Nabi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man la yarham la yurham. Sesiapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hebatnya akhlak Rasulullah, hadirin sekalian. Ayuh perbaiki amalan, perindahkan akhlak dalam pergaulan. Sunnah Nabi jadi ikutan, lambang ketakwaan pada Ar-Rahman. #JMS, jadi mukmin sejati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.